Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid 5 beta. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Baik, sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah Sihat. sihat. Alhamdulillah. Sebelum tu, jelas ke suara Ustazah? Dia boleh dengar ke suara Ustazah dengan jelas? Jelas Ustazah. Jelas. Boleh ya. Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini, untuk subjek seterusnya iaitu pendidikan Islam yang bertarikh hari Selasa, April tahun 2025. Baik, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak maklumkanlah, pembelajaran kita dijalankan secara PDPR lah, secara dalam talian dengan musim COVID yang ada ni kan. Jadi kita tak boleh nak pergi ke sekolah. Jadi ini adalah salah satu cara pembelajaran yang mudah orang kata awak semua pun boleh dapat ilmu walaupun hanya duduk di rumah sahaja. Walaupun kita tak dapat pergi ke sekolah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, um, Ustazah nak seorang volunteer untuk bacakan doa belajar. Boleh? Ada yang nak volunteer? Boleh Ustazah, saya. Okey, sila baca doa belajar, Nasuha. Okey, kawan-kawan, tanda tangan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari guna-guna rahmatmu wahai Zat yang Maha Kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nasuha kerana mengetuai bacaan doa pada hari ini. Bacaan doa yang sangat baik. Satu pujian yang sangat baiklah untuk Nasuha untuk hari ini. Okey, Terima jadi kasih kita Ustazah. teruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum tu, Ustazah nak tanya, ingat tak minggu lepas kita belajar tentang apa? Ingat tak kita belajar tentang apa? Masih dalam topik yang sama. Ingat. Okey, tentang apa tu, Maisarah? Tayamum. Tayamum. Minggu lepas kita belajar berkenaan dengan pengenalan kepada tayamum terlebih dahulu, iaitu berkenaan dengan Pengertian. Tayamum. Okey, jadi untuk hari ini kita akan terus ke topik yang baru atau ke subtopik yang baru. Okey, sebelum itu, cuba tengok gambar ni. Ni gambar apa? Siapa boleh jawab? Saya Okey, Hikmah. Ni gambar apa ke Hikmah? telur dinosaur. Telur dinosaur. Kenapa telur dinosaur? Sebab ada bintik-bintik. Sebab dia bintik-bintik. Kalau telur ayam dia tak ada bintik-bintik. Dia Tadi kosong. Kosong je. Okey, jadi telur dinosaur ni ada sesuatu di dalam dia. Ada siapa-siapa nak cuba? Saya Okey, Sarah, macam kita cuba teka agak-agak dalam ni ada apa? ada Hmm. ada gambar. Ada gambar. Okey, kita tengok ya. Kita tengok ada gambar apa dalam telur dinosaur ni. Okey, agak-agak ni gambar apa? Sarah. Anak dinosaur. Anak dinosaur. Tangan. Oh, Tangan. dinosaur lagi? Tangan. Nampak tangan. Nampak tangan. Lagi? Nampak pasir. Nampak pasir. Betul Hikmah. Lagi apa berkaitan tangan dan juga pasir agak-agak untuk pembelajaran kita hari ni? Nampak tangan. Tayamum. Orang pegang tebu. Orang pegang tebu. Jadi untuk tajuk pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tayamum, iaitu berkaitan dengan tajuk yang kita dah belajar pada minggu lepas lah. Cuma hari ini kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan penerangan yang lebih jelas tentang tayamum lagi lah. Okey. Baik. Sebelum tu, Ustazah nak tunjukkan kepada semua satu video berkenaan dengan tayamum. Jadi Ustazah nak kita sama-sama lihat dan dengarlah video ni. Rukun tayamum. Rukun tayamum semua ada 4. Kita mesti ingat satu-satu dengan tepat. Bila air tiada, tayamum saja. Mari kawan-kawan kita sebut bersama. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, tertib yang keempat. Mula niat, kedua muka, ketiga tangan, tertib yang keempat. Wahai kawan-kawan, ingat sentiasa, rukun tayamum ada 4 sahaja. Mari buat semua, jangan kita lupa. Baru sempurna tayamum kita. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, baik. Dah tengok dah video tu tadi? Dah. Best tak lagu dia? Best. Best kan? Macam pernah dengar je lagu ni kan? Macam lagu waktu awak tahun 1, waktu awak tadika, awak selalu dengar lagu-lagu ni kan? Okey, berdasarkan video yang awak dengar tadi, awak semua dengar tadi, dalam video ni dia ada menyatakan tentang apa? Ada yang nak jawab soalan Saza? Saya. Ya, Nasuha. Dalam video ni menceritakan tentang apa? Rukun tayamum. Rukun tayamum. Betul Nasuha. Bagi tepukan dekat Nasuha. Okey, rukun tayamum ada berapa Anis? Rukun tayamum ada 4. Ada 4. Okey, jadi ada 4 rukun tayamum. Boleh tak Nabila ingat tak apa rukun tayamum yang pertama berdasarkan video tadi? Rukun tayamum yang pertama niat.
Niat. Okey, betul. Yang pertama adalah Niat. niat. Okey, tak apa. Kita tengok pada slide yang seterusnya. Penerangan yang lebih jelas berkenaan dengan rukun tayamum. Boleh nampak ke slide Ustazah ni? Boleh. Okey, baik. Yang pertama berkenaan dengan rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah apa kelas? Niat. 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 Ada yang nak bacakan untuk Ustazah niat tayamum? Ya, Nabila. Sila baca niat tayamum. Nawaitu tayammuma li istibahatis salati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya Saja aku bertayamum bagi mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. okey, bagus Nabila berani mencuba. Walaupun baru belajar hari ni dah pandai baca niat tayamum. Okey, yang kedua, apa rukun tayamum yang kedua? Hikmah. Menyapu debu tanah ke muka. Okey, betul. Menyapu debu tanah ke muka. Boleh ke kita sapu, kita ambil, kita just lempar je ke muka kita? Boleh tak hikmah? Macam tak boleh je Ustazah. Tak boleh kan? Dia kena macam mana? Debu tu mesti kena pada muka kita. Kita tak boleh just hanya ambil debu tersebut kemudian kita lempar je ke muka kita. Macam kita lempar Air. bedak. Pakai bedak air kan kat Oh. muka. Dia ada cara-cara dia. Nanti kita akan belajar pada pelajaran akan datang lah. Hari ni perkenalan dulu berkenaan dengan rukun tayamum. Okey, bagus hikmah. Okey, yang ketiga, apa rukun tayamum yang ketiga? Maisarah. Rukun tayamum yang ketiga, menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, betul. Pandai Maisarah. Okey, menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke Siku. siku. Kena sapu betul-betul lah. Tak boleh orang kata tak boleh curi-curi supaya tak sapu, curi-curi tak sapu dekat tempat yang sepatutnya. Ataupun dia skip. Dia terus je daripada hujung jari tu, dia tak sampai pun ke siku. Dia buat separuh je. Tak boleh ya. Sebab dalam untuk menyapu debu tanah ni, sampai ke siku tu dah dalam kategori rukun. Jadi kita kena Rukun. ikut. Okey. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir apa dia? Siapa yang belum jawab lagi? Anis ya? Saya. Oh, Nasuha. Okey, Nasuha. Apa rukun tayamum yang keempat? Rukun tayamum yang keempat, tertib. Okey, kalau Sazah boleh tahu, tertib tu apa Nasuha? Tertib tu kena sempurna. Kena sempurna. Betul Nasuha. Kena sempurna, kena ikut turutan. Sebab tu Sazah letak nombor kat situ. Maksudnya kena ikut turutan macam mana? Bermula daripada nombor 1 hinggalah nombor keempat. Sebab keempat saja rukun tayamum. Okey, jelas tak berkenaan dengan rukun tayamum? Jelas. Jelas. Okey, kalau jelas Sazah akan pergi ke subtopik seterusnya, iaitu berkenaan dengan perkara sunat tayamum. Sebelum Sazah pergi penerangan lebih jelas berkenaan perkara sunat tayamum, okey, siapa boleh jawab perkara sunat ni kalau kita buat, kita dapat tak pahala? Dapat. Pandai semua. Kalau perkara sunat ni kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita dapat dosa tak? Tak dapat. Tapi rugi. Kira ni extra lah hadiah untuk awak. Gandakan lagi pahala awak yang dah memang ada tu kan. Okey, jadi kita tengok satu persatu apa antara perkara sunat tayamum. Okey, yang pertama, siapa nak jawab soalan? Saya Ustazah. Okey, Anis, apa yang pertama? Yang pertama perlu membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pandai Anis, kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama lah macam kita makan tu, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, betul? Betul. Yang kedua, siapa nak jawab perkara sunat yang kedua? Saya Ustazah, Okey, Maisarah, apa perkara sunat yang kedua? menyapu muka dari tanah. Tak apa, teruskan. Menyapu muka dari atas. Maisarah tak nampak skrinnya. Okey, tak apa, Sazah bantu. Menyapu muka dari atas ke bawah. Ke bawah. Okey, tak apa. Maisarah tak nampak skrin tu. Okey, jadi kalau sapu muka dari atas ke bawah, dia adalah perkara sunat. So, dapat pahala yang lebih. Okey? Okey, yang ketiga. Siapa nak baca? Saya. Siapa saya tu? Nasuha. Okey, yang ketiga menipiskan debu tanah. Menipiskan debu tanah. Itu pun antara perkara sunat. Maksudnya kalau tak tipiskan ataupun tak menipiskan debu tanah tu, kira berdosa ke? Tak dosa pun. Jangan cakap kat kawan, dosa kau tak tipiskan debu tanah. Nanti Tuhan marah. Tak boleh cakap macam tu sebab dia dalam perkara sunat. Pandai semua. Okey, yang keempat. Siapa nak baca? Saya boleh Sazah. Boleh Hikmah. Bacakan yang keempat. Meregangkan jari ketika menepuk debu. Merenggangkan jari ketika menepuk debu. Debu. Kalau jari ni rapat, masih boleh tak kita bertayamum? Boleh. Boleh, masih boleh lagi. Sebab ingat, dia dalam perkara sunat. Pandai. Okey. Dan seterusnya, siapa nak baca? Saya Ustazah. Ya Nabila. Okey. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Mendahulukan anggota belah kanan daripada kiri. Sama juga. Kalau kita nak buat pelakuan apa-apa pun semua kita dahulukan kanan daripada kiri. Kita nak pakai kasut pun kita dahulukan kanan dulu kan. Kita akan dapat pahala yang lebih. Tapi kalau kita nak dahulukan anggota kiri, dosa ke? Pandai. Okey, yang seterusnya. Saya. Ya, Maisarah. Maisarah lain dah okey ke? Ya, tak okey tak ada Ustazah. Okey. Seterusnya, perkara sunat seterusnya. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kenapa Ustazah letak gambar Mekah, Maisarah? Gambar Kaabah, sorry. Gambar Kaabah.
Sebab melambangkan kiblat kita, Pandai kiblat melambangkan solat. kiblat kita. Betul. Jadi nak bertayamum perlu disunatkan untuk menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat pun tak apa. Tapi bila kita menghadap kiblat kita dapatlah pahala ekstra. Okey, siapa tak nak pahala ekstra kan? Betul. Betul. Dan yang terakhir. Siapa nak bacakan ni? Baca doa ni. Saya lah Ustazah. Okey, boleh Nasuha. Ketua kelas. Okey. Last kali membaca doa selesai bertayamum. Okey, macam mana doa dia Nasuha? Okey, doa dia. Okey, saya nak sebut tangan. Okey, Ustazah berdatang sekali. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Amin. Bagus Nasuha. Nasuha selalunya selepas ambil wuduk, Nasuha baca tak doa ni? Baca Ustazah. Baca kan? Kita digalakkan untuk membaca doa selepas mengambil wuduk. Dan doa ni juga sama untuk doa Tayamum. Pasal sikitlah lagu doa setelah tayamum. Sebab ada yang suka menyanyi kan? Ada yang suka Ya. ambil wuduk pula baca doa dengan bentuk lagu. Ada yang macam suka baca je kan? Jadi saya pasang sikit lagu awak berkenan. Nanti awak boleh amalkan. Nanti buka di YouTube, okey? Ni Okey. satu. Sunat tadi semua jelas ke? Jelas Jelas. Ustazah. Ada berapa perkara sunat yang awak perlu ikut? 7. Ada 7, 7. pandai. Okey. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu apa antara sebab-sebab mengharuskan tayamum. Tadi kita dah tahu rukun. Kemudian yang kedua kita dah tahu perkara-perkara sunat ketika bertayamum. Okey, yang ketiga ni kita nak tahu pula apa sebab-sebab yang kita semua ni mengharuskan untuk tayamum. Okey. Ini yang pertamalah. Okey, yang pertama ada yang nak baca? Ya, Ustazah. Ya, Anis. Boleh bacakan Sebab-sebab yang utama untuk mengharuskan tayamum ni apabila kita tiada air setelah berusaha mencari air. Okey, betul. Contoh, Anis dah cari dah dekat tempat Anis, dah usaha dah cari air dekat tempat Anis, tapi air tak ada. Setitik air pun tak ada. Jadi Anis boleh ambil tayamum untuk menggantikan wudu. Okey, terima kasih Anis. Okey, yang kedua siapa nak baca? Saya Ustazah. Ya, Nabila. Okey, jarak tempat ada air terlalu jauh. Jarak tempat ada tapi airnya terlalu jauh. Maksudnya contoh Nabila duduk di mana? Nabila duduk di Pahang contohnya. Jadi Nabila call kawan dia. Tanya kawan dia dekat kawan dia duduk Johor. Ada tak air dekat Johor? Kawan dia kata ada tapi jauh sangat Nabila nak pergi. Nabila ada motor je sekarang ni. Nak pergi pun tak tahulah bila akan sampai kan. Solat pun dah habis orang kata. Waktu solat pun dah habis. Jadi Nabila Nabila diharuskan untuk bertayamum sebagai untuk gantikan wuduk lah. Okey, baik. Yang ketiga, siapa nak baca? Saya Ustazah. Ya, Maisara. Yang ketiga apa dia? Cuaca terlalu sejuk. Cuaca terlalu sejuk. Contohnya kalau kat Malaysia ni tempat mana yang sejuk? Cameron. Cameron Highlands kan. Tapi di Cameron Highlands kita masih boleh mengambil wuduk seperti biasa tak? Boleh. Masih boleh sebab cuaca sejuk je masih boleh diterima. Kalau kata kita pergi ke Eropah yang orang kata suhunya negatif 2 darjah Celsius kan. Sejuk sangat tu kan. Yang tu memang kita kena bertayamum sebab cuacanya terlalu sejuk. Okey, yang keempat siapa nak baca? Saya. Ya, Nasuha. Yang keempat, ada air namun hanya cukup untuk keperluan diri dan ternakan. Ada air. Nasuha kata ada air. Tapi cukup-cukup je untuk Nasuha nak minum. Cukup-cukup je untuk binatang peliharaan Nasuha. Katalah Nasuha ada sekandang lembu. Jadi cukup-cukup je untuk lembu tersebut air tu. Jadi Nasuha kena ambil tayamum. Yang kelima. Hikmah boleh ke baca? Boleh Zazah. Okey, Hikmah yang kelima. Terhalang daripada menggunakan air. Terhalang daripada menggunakan air. Macam mana kita nak kategorikan sebagai terhalang ni? Agak-agak siapa tahu? Dia sakit? Sakit. Sakit. Accident, kena simit kan. Jadi dia tak boleh nak guna air. Minta maaf ya semua. Ada yang sambut perayaan kot kat sini. Ada bunyi mercun. Kalau mengganggu semua lah, saya minta maaf ya. Okey. Okey, baik. Jadi ada kat sini ada 5 sebab-sebab mengharuskan tayamum yang awak semua perlu kuasai. Jadi kita dah tahu berkenaan dengan rukun. Kita dah tahu tentang perkara sunat. Dan yang ketiga, kita dah tahu tentang sebab-sebab mengharuskan tayamum. Jadi kita dah tahu 3 subtopik untuk hari ini. Okey, jadi nak tak kita buat aktiviti sikit hari ni? Nak. Okey, kejap ya. Ustazah tukar dulu skrin Ustazah ni sekejap. 1 minit. Sebab Ustazah nak tunjuk sesuatu ke awak tapi nanti tak nampak. Sian awak kan? Sipas sikit lah belakang ni. Okey, baik. Ustazah ada sediakan pintu Doraemon. Siapa suka tengok cerita Doraemon? Kan? Best kan cerita Doraemon kan? Okey, Ustazah ada sediakan pintu Doraemon ni untuk awak sama-sama isi jawapan di sini. Dekat Ustazah ada beberapa dorayaki. Ni bukan untuk dimakan ya. Beberapa dorayaki untuk awak kelaskan sama ada
Jawapan yang awak dapat tu adalah sunat, rukun ataupun sebab. Dekat mana kita nak tahu pilihan jawapan? Okey, kita tengok slide sebelah. Okey, dekat slide sebelah ni ada roda impian. Kita panggil dia roda impian lah. Sekejap eh. Okey, Ustazah klik dulu. Boleh nampak tak roda ni? Boleh. Boleh. Nampak, okey. Siapa nak cuba jawab dulu? Saya boleh Ustazah. Boleh Hikmah. Okey, Ustazah katakan dekat roda ni, dekat wheel ni, nanti dekat jawapan yang dia berhenti, kita akan baca sama-sama, kemudian Hikmah cuba teka. Yang tu kategori sunat ke, rukun ke, sebab. Kemudian Ustazah nak kawan-kawan yang lain bantu Hikmah sama-sama. Sama ada jawapannya betul atau salah. Salah. Okey. Ada berapa? Okey, Hikmah dapat soalan menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu tanah. Hmm. Sunat ke, rukun ke, sebab? Saya rasa macam rukun je Ustazah. Rukun. Okey, kita tengok. Rukun. Menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Betul tak kawan-kawan jawapan dia dekat rukun? Betul. Kalau betul, Ustazah tolong lekatkan untuk Hikmah. Okey, bagi tepukan untuk Hikmah. Okey, seterusnya siapa nak cuba jawab? Saya. Okey, siapa saya tu? Kejap ya. Okey. Nasuha. Okey, Nasuha. Ustazah tekan ya untuk spin wheel ni. Okey. Okey, bismillah. Bismillah. Okey, Nasuha dapat jawapan. Dapat soalan terhalang daripada menggunakan air. Sebab untuk bertayamum. Sebab untuk bertayamum. Kejap ya, Ustazah cari dia punya ni. Apa dia terhalang daripada menggunakan Air. sebab tayamum. Okey, kawan-kawan, betul tak jawapan Nasuha tadi? Dia kata terhalang Betul. daripada... Betul Ustazah. Betul. So, Ustazah lekat di sini. Tanya. Betul jawapan awak? Betul. Okey, baik. Seterusnya. Sekejap ya. Siapa nak jawab soalan? Saya nak jawab lagi Saya. boleh Ustazah? Nak jawab lagi sekali. Siapa tu, Nabila ke Maisarah? Tuhan. Saya nak cuba Ustazah kalau Saya. tak salah. Maisarah dulu boleh? Oh, Maisarah. Okey, Maisarah dulu. Okey, Maisarah nak kita spin dulu. Okey. Okey, Maisarah dapat menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam kategori apa agak-agak? Sunat tayamum. Sunat tayamum. Okey, kawan-kawan, betul ke menghadap kiblat dalam kategori sunat tayamum? Betul. Okey, kalau betul Ustazah lekat di sini. Tahniah Maisarah. Okey. Okey, seterusnya siapa boleh jawab soalan lagi? Saya. Okey, Nabila. Okey, Nabila, kita jawab soalan seterusnya. Okey, Nabila dapat menyapu debu tanah ke muka. Menyapu debu tanah ke muka ni rukun ke sunat ke sebab? Rukun. Rukun. Okey, kita tengok sama-sama. Kawan-kawan, betul tak menyapu debu tanah ke muka ni rukun? Betul. Kalau betul, Ustazah tekankan di sini. Tahniah Nabila. Okey, betul jawapan. Okey, last soalan. Siapa yang belum Saya. jawab lagi? Saya Ustazah. Ini Ustazah. Anis. Okey, Anis, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, jarak tempat ada air tapi terlalu jauh. Dalam kategori rukun ke, sunat ke, sebab? Saya rasa macam sebab Ustazah. Sebab. Okey, kita tengok sama-sama. Betul tak jawapan Anis? Jarak tempat ada air tapi terlalu jauh. Anis kata sebab tayamum. Betul ke kawan-kawan? Betul. Okey, kalau betul Ustazah dekat dorayaki di sini. Kenyang Doraemon hari ni makan dorayaki. Rasa Okey. nak makan lah Ustazah. Okey, baik. Jadi selesai untuk untuk aktiviti berkenaan dengan sunat, rukun dan juga sebab tayamum. Tapi sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, bukan setakat ini saja, Ustazah nak kita buat latihan pengukuhan sama-sama. Siapa nak jawab kuis? Saya. Saya. Okey. Jom kita nak jawab kuis sama-sama. Kejap ya, Ustazah cari dulu link dia. Okey, saya. Okey. Kejap ya. Semua dah makan ke ni? Belum. Ada yang belum? Aduh. Laparlah nanti. Kejap ya, Ustazah mencari. Tadi Ustazah buka dah. Mana lah pergi dia? Kat hujung tu Ustazah. Hujung sekali ya, Ustazah pun tak nampak. Kejap ya. Ustazah kena copy balik dari satu pangkah ni. Banyak sangat. Ustazah pelan-pelan.
Mm-mm. Okey, nampak tak quiz Kahoot kita? Nampak? Mak, Di tengah loading ya. ya. Okey, Ustazah tekan start. Okey, Ustazah nak semua ada phone kan? Ada, Ustazah. Ada. Okey, masing-masing ada phone. Jadi Ustazah nak, okey, dekat sini game ni awak kena scan QR yang dibagi. Ustazah akan bagi besar-besar bagi awak nampak. Scan dulu. Kat sini Dah. Sarah dah. Nabila dah ke? Dah. Sarah dah. Hikmah dah? Tengah masuk Ustazah. Masuk. Okey, Nasuha dah? Dah. Masuk. Tengok ada seorang dah masuk. Ada 2 orang dah masuk. 3 orang dah masuk. 4, lagi seorang. Oh, ayam. Okey, tak apa. Dan saya slow, Ustazah. Hikmah sebagai apa ni? Ayam Ustazah. Nabila. Comel. Dan saya slow, Ustazah. Durian. Kan? Comel. Anis okey ke Anis? Sarah lembu. Dapat tak, Ustazah? Tak ada Anis. Ke saya punya lain? Anis nak scan lagi sekali ke? Boleh. Okey. Ustazah nanti dapat hadiah ke Ustazah? Dapat insyaAllah. Daripada jauh ni Ustazah cuma dapat doakan semua Alah sihat-sihat. Ustazah ni. Musim-musim ni kan. Kalau dekat depan Ustazah boleh bagi coklat. Oh kan. Okey, Anis dah ada, Nabila dah ada, Hikmah dah ada, Nasuha dah ada, Sarah pun dah ada. Okey, jom start game sama-sama dalam kiraan 3, 2, 1. Ustazah, kejap. Tak tekan bawah ni kan? Tekan bawah kan? Ya. Okey. Okey, boleh start. Masing-masing dah start game ke? Ustazah kena tekan start tu Ustazah. Okey, sorry. Tak terasa, ya Allah. Minta maaf. Okey, dah. Okey. Nervous Ustazah. Soalan pertama, apakah perkara sunat ketika tayamum? Tak kena. Tinggal 9 saat lagi. Line slow dah, Ustazah. Ustazah lain saya slow. Line Slow, slow, slow. Ustazah. Okey. Ustazah, saya salah jawab. Setakat ni, okey, kita tengok soalan 1. Apakah perkara sunat ketika tayamum? Ada 3 orang menjawab menghadap kiblat. Ada 1 orang menjawab membaca niat. Jadi jawapan yang sebenarnya adalah menghadap. Kiblat. Kalau membaca niat dalam kategori apa? Rukun. Rukun, pandai. Okey. Boleh saya pergi ke soalan seterusnya? Boleh. Okey, kita tengok kat sini. Sarah mendahului. Walaupun dia kata tadi line slow, dia masih mendahului. Okey, next. Soalan kedua. Berapakah rukun tayamum? Okey, ada lebih kurang 10 saat lagi. 5 saat lagi. Masa tamat. Alamak. Salah. Tak apa, kita tengok sama-sama. Berapakah rukun tayamum? Okey, ada 2 orang jawab 4, ada 1 orang jawab 5. Sebenarnya rukun tayamum ada 4. 4. Okey, kita tengok scoreboard kita. Sekarang Hikmah. Okey, Hikmah potong Sarah. Kita tak apa, Bye, Hikmah Sarah. ada soalan lagi. Next. Okey, soalan yang ketiga. Membaca bismillah ialah perkara sunat ketika bertayamum. Betul atau salah? Laju semua. Okey, betul. 5 orang jawab jawapan betul. Ya, membaca bismillah ialah perkara sunat ketika bertayamum. Pandailah semua. Okey, kita tengok scoreboard. Hikmah masih mendahului. Paling highest. Ini kalau kat TikTok ni apa? Streak. Macam sekarang ya. Korang tahu dah zaman-zaman korang ni. Okey, soalan yang keempat. Keadaan yang mengharuskan seseorang bertayamum adalah, dibaca soalan betul-betul, tenang-tenang. Apa sebab mengharuskan seseorang tu bertayamum? Okey. Semua jawab cuaca terlalu sejuk. Pandai, betul. Hebatlah. Wah, Hikmah masih mendahului. Kita tengok perbezaan markahnya berapa? 3350 dengan Sarah 2594. Okey, baik. Next, soalan yang kelima. Okey, berikut merupakan rukun tayamum. Kecuali. Jangan tertipu ya dengan soalan ni. Tak ada kecuali. 10 saat lagi lebih kurang. 5 saat lagi. Okey. Ada seorang jawab menyapu debu ke seluruh muka. Okey, saya nak tanya. Menyapu debu ke seluruh muka tu kategori apa? Rukun. Dia nak kecuali. Berikut merupakan rukun. Okey, kita tengok kalau warna hijau. Menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kalau yang ni pun dalam kategori
Rukun. Rukun. Kecuali, maksudnya selain daripada rukun. Jadi jawapan yang betul adalah merenggangkan jari ketika menepuk Debu. debu. Okey, tak apa. Kita pun dalam proses belajar. Kita tengok scoreboard. Nabila dah mula memotong. Nabila berada di tempat yang kedua, Nasuha di tempat yang ketiga. Okey, Yes. seterusnya. Yes. Soalan yang keenam. Okey, sekiranya anda tidak menjumpai air setelah berusaha mencari, anda diharuskan untuk bertayamum. Itu salah. Baca betul-betul soalan dia. Wah, betul. Jawapannya adalah betul lah. Kalau awak tak jumpa air, dah usaha tapi tak jumpa juga. So, haruslah untuk bertayamum. Tayamum. Okey, kita tengok scoreboard. Masih kekal dengan kedudukan yang sama. Hikmah masih memegang tahtanya. Okey, seterusnya soalan yang ketujuh. Menghadap kiblat ketika bertayamum ialah perkara. Cuba tengok betul-betul hukum. Ada 4 hukum yang diberi. Okey, betul. Jawapannya adalah sunat. Kalau perkara sunat ni kita buat dapat pahala tak kelas? Dapat. Pahala. Okey, pandai semua. Okey, kita tengok scoreboard. Wah, Nabila. Wah. Nabila sudah mula potong. Hanis kata bila nak naik Hanis. Ada. Okey, seterusnya. Soalan yang ke-8. Anggota yang perlu disapu ketika tayamum ialah betul-betul. Baca pilihan jawapan betul-betul. Okey, bagus semua. Semua jawab muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Ya, itu adalah jawapan yang sebenar. Okey. Okey, kita tengok scoreboard. Masih dengan ranking yang sama. Nampaknya Nabila mula mengejar dan mengekalkan momentum. Okey, soalan yang ke-9. Niat ini dibacakan ketika hendak memalik berhati solat lillahi ta'ala. Niat apa kakak? Okey, betul. Niat tayamum lah. Hari ni pun kita belajar pasal tayamum. Mestilah berkenaan dengan niat tayamum lah. Okey, seterusnya kita tengok scoreboard. Sebelum kita nak akhiri nanti, masih Nabila memegang tahtanya. Okey. Okey, soalan yang terakhir kita tengok penentuan. Nyatakan rukun tayamum dengan susunan yang tepat. Ustazah masih tengok bola dah ni. Tadi dulu lah Ustazah. Macam mana tu? Rukun Kena tayamum. susun-susun. Kena slide-slide. Okey, ada 50 saat. Tak apa, tenang. Betul-betul. Baru seorang jawab, dah 2 orang jawab. 3 orang dah jawab. Dah semua ni dapat jawab dengan cepat. 4 orang dah jawab. 30 saat lagi. Pandailah semua. Okay, kita tunggu lagi seorang. Okay, semua berjaya jawab. Kita tengok. Yang pertama, rukun tayamum yang pertama mestilah membaca Niat. yang pertama. Yang kedua, selepas niat, kita perlu menyapu debu tanah. Muka. Pandai. Yang ketiga, menyapu debu tanah pada kedua belah tangan kita. Ikut. Dan yang terakhirnya adalah tertib. Tertib. Pandai. Okey, ini ada soalan-soalan terakhir. Jadi kita tengok siapa dapat markah scoreboard paling tinggi. Drum roll. Ada tak? Wah, ada podium. Tempat ketiga. Hikmah. Apa? Pertama yang semua. Kita penyampil Sarah. Kita Seronok lah Ustazah. Ya? Seronok. Seronok. Okey, nanti tak apa. Next game nanti. Next game pula. Next kelas. Terus nanti kita akan buat lagi quiz ni nanti. Kita buat lagi untuk awak jawab sama-sama. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, Ustazah nak kita refresh balik apa yang kita belajar hari ini. Okey, yang pertama kita belajar tentang apa, Maisarah? Tentang Rukun. sunat. Tentang yang pertama tadi tentang Rukun. pandai. Tentang rukun tayamum. Okey, Nasuha, ada berapa rukun tayamum? 4. Ada 4. Okey, sebutkan satu Nabila rukun tayamum. Niat. Yang pertama mesti mula dengan Niat. Okey, yang kedua kita belajar berkenaan dengan apa, Anis? sunat tayamum. Okey, belajar berkenaan dengan perkara sunat tayamum. Hikmah, ada berapa perkara sunat tayamum tadi kita belajar? 7. Ada 7. Bagus Hikmah. Jawab dengan penuh semangat. Okey. Okey, Ustazah patah balik kepada Maisarah. Sebutkan satu perkara sunat tayamum. Membaca bismillah. Okey, membaca bismillah dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pandai Sarah. Okey, kemudian yang ketiga kita belajar tentang apa, Anis? 3 sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab sah. Sebab-sebab mengharuskan Tayamum. pandai Anis, sebab-sebab mengharuskan tayamum. Boleh ke sebutkan satu sebabnya, Nabila? Sebab tak ada air. Sebab tak ada air. Yang kedua, Nasuha? Sebab terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Duduk dekat Eropah sejuk sangat kena tayamum. Okey. Okey, dan yang terakhir tadi kita ada buat satu aktiviti. Aktiviti apa yang kita buat, Hikmah? Kita main Kahoot Ustazah.
kita main Kahoot. Sebelum kita main Kahoot tadi, kita ada main apa? Oh, Kita yang ada main pusing-pusing tu Ustazah. spin wheel. Yes. Sebelum tu lagi, Ah, ingat tak? Dorayaki. Dorayaki. Kita main game Dorayaki terlebih dahulu. Kemudian barulah betul cakap Hikmah tadi lah. Tak salah apa yang Hikmah cakap. Selepas tu kita main game Kahoot. Game Kahoot. Kahoot. Okey. So seronok tak semua untuk game Kahoot hari ni? Seronok. Ah, Saya kita menang. Ya, kita dapat belajar. Orang kata kita dapat lebih faham kan melalui kuis Kahoot tersebut. Okey. Tak apa, insya-Allah selepas ni untuk next pembelajaran minggu depan kita akan belajar berkenaan dengan tajuk yang baru. Nanti kita akan buat satu kuis lah untuk awak semua. Okey. Baik, sebagai penutup untuk kelas hari ni, Ustazah nak seorang wakil, sebab Ustazah pun nak keluar kelas dah. Ustazah nak keluar kelas dah kan. Lepas ni Ustazah ada kelas lain. Jadi boleh tak seorang tolong bacakan doa? Kita baca suratul As ke? Boleh ke? Jadi nak Boleh berhenti Ustazah, ke? baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai. Okey, baca ramai-ramai. Ketua kelas kata baca ramai-ramai. Kita baca ramai-ramai. Bismillah. Dah faham ke Tuan Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر والعصر إن إن الإنسان الإنسان لفي لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. Amin. Sekian itu sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi, jaga kesihatan. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.